semata-mata dia tu nak bangga ada Sharifah dekat depan. Buat apa Padahal majlis ilmu jarang-jarang nampak muka dia tak? Bila anak dia ada, barulah nampak. Kalau tak, Kan? Tak pernah nampak pun sebelum ni. dahlah rumah dia tu dekat je dengan kawasan masjid ni. Tapi ni, dabik dada dia tu macam dia seorang aja keturunan Rasulullah, sepupu Rasulullah. Baik jadi macam kita ni, yang tak ada Sharifah, yang tak ada keturunan Said, apa semua. Tapi menginfakkan tenaga kita untuk majlis ilmu dan juga apa-apa program agama di masjid ni. Betul tak? Ni, hari tu masa Habib Abdullah datang. Hui, Masya Allah, Subhanallah. Ni bukan main punya menggelitak dia minta air kat Habib. Saya nampak. Kan, dia dengan kawan dia tu, apa tu, Khatijah tu kan. Ya Allah, macam beruk dapat bunga. Barulah nak kenal Ustaz, barulah nak kenal Habib. Dah macam sakit kelompang dah saya tengok. Astagfirullahalazim. Okey, kalau dengan Aisyah abang tak berapa berkenan kan. Tapi kalau dengan Fatimah, abang okey tak? Okey. Okey, dia nampak baik. Ni macam sukalah dekat dia. Agak-agaknya lah kan. Dia suka tak dekat Lee? Adik abang ni kan handsome. Siapa yang tak suka? Tapi kali perempuan macam tu selalunya dia suka lelaki yang rajin pergi masjid, yang beriman, yang beramal soleh. Lee tak cukup soleh. Allahu Akbar. Subuh tu kan terbalik. Macam mana? InsyaAllah bang, pelan-pelan kayu, slowly but surely. Tapi bila kita berdoa dekat Allah, pernah tak kita cakap, ya Allah, aku nak sesuatu ni. Pelan-pelan pun tak apa. Slowly but surely. Pernah tak macam tu? Tak kan? Kita mesti nak cepat kan? Sebab itulah subuh tu kena jaga. Buat kerana Allah. Boleh. Kerana Allah tau. Bukan kerana Fatimah. Yeah. Fatimah. Assalamualaikum Fatimah. Anta mau bercakap sebentar. Izinkan. Macam mana bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah.